What's going on my friends? Welcome back to the channel. So today aku nak sambung episod rebuild untuk Volkswagen EOS aku. Episod lepas kita dah tambah coolant, kita dah running sikit, kemudian timbul pula indikator check coolant level. So a few days after that aku ada monitor coolant aku, tapi tak sempat nak record. Coolant level aku ada sekali tu kering and aku tambah air mineral sahaja. Dan monitor lagi dia cuma berkurang sikit je dari paras yang sepatutnya. So untuk hari ni aku nak monitor lagi coolant level and buat research sikit berapa exact amount coolant yang diperlukan untuk Volkswagen EOS aku. Jadi guys, sebelum tu pastikan korang subscribe, like, komen dan share untuk konten-konten yang akan datang. Ada air sikit, so kita kena tambah juga. Aku pun tak tahulah guys, sama ada aku yang salah cara letak air ke ataupun macam mana. So kali ni aku tak nak letak penuh sangat sebab dia memang kena ada free play juga untuk dia main air tu kan. So kita just letak air sekadar yang mencukupi sahaja. Ada kemungkinan juga aku punya sensor problem sebab setiap kali dia keluar check coolant level, aku kena top up air. Meaning that aku kena, setiap kali dia keluar check coolant level, bila aku check kadang-kadang dia dah cukup dah paras dia sebenarnya. So sekarang ni sama ada coolant aku mencukupi tapi aku tak isi dengan betul, ataupun aku punya sensor ada problem. Apa yang aku dapat tahu, Volkswagen sensor coolant ni ada dua. Satu dekat pergi ke radiator hose, satu lagi dekat, mungkin dekat coolant reservoir tu. Mungkin coolant reservoir tu punya sensor yang problem. So kalau coolant reservoir punya sensor problem, memang kita kena hantar kepada yang lebih pakar. Untuk kali ni aku mungkin nak hantar ke Volkswagen specialist yang memang khas buat Volkswagen saja. Sebab sebelum ni guys, aku overhaul kereta ni dekat bengkel lain. Jadi bengkel tu pun selepas overhaul ni, mekanik yang overhaul kereta aku ni dah sakit. Jadi dia pun dah cuti. Aku pun tak nak susahkan dia. So better lah aku bergerak ke bengkel yang lain, which is yang lebih pakar tentang enjin-enjin VAG. Okay,
kalau drive memang sumpah sedap. Sebab compare dengan Proton X50 aku, okeylah, walaupun kereta ni dah dikategorikan sebagai kereta lama, tapi aku lagi suka bawa kereta ni sebenarnya. Sebab body roll dia walaupun a bit lembik, tapi power dia guys, power dia dan juga comfort dia tu dia masih ada lagi. Cuma sekarang ni kereta aku ada isu dengan coolant. Dan juga kalau boleh lepas ni, yang mungkin terdekat aku nak buat untuk kereta aku adalah aku nak tukar coil spring. Sebab coil spring kereta aku ni dah lembik, korang tengok bila bumpy dekat sini je, dia ada belakang ada sikit goyang. So aku prefer, sebab kereta ni pun dah sampai masa sebenarnya untuk tukar coil spring yang baru. Jadi kepada korang yang sangat-sangat pakar main Volkswagen ataupun tahu tentang absorber, cuba korang komen apa yang best untuk aku masukkan spring. Sebab untuk absorber aku masih tip top, sebab aku pernah tukar absorber dia. Dan lepas tukar absorber tu pun kereta ni dah jarang pakai. So absorber still aku dah check, tak ada masalah, tak ada leaking. So dia punya main dia tu macam baru lagi guys. So untuk absorber aku mungkin tak nak tukar. Aku mungkin nak tukar spring sahaja. Ataupun korang rasa macam mana? Better aku tukar dua sekali untuk nak dapatkan balik comfort dia tu. Cuba korang komen guys. Selepas overhaul, kereta ni punya respon sangat-sangat sedap guys. Yalah, mungkin yang sebelum ni aku punya turbo bengkong. So bila dah rebuild balik turbo, pakai balik, memang sangat-sangat sedap ada punya respon. So far dia masih tak keluar lagi coolant level untuk check. So aku rasa it should be enough. Tapi aku masih lagi muskil berapa banyak coolant yang patut kita letak, ataupun berapa nisbah yang sepatutnya kita letak. Coolant bersamaan dengan air biasa, ataupun coolant sahaja semata-mata. Sebab kalau korang tengok dekat botol dia tu memang dah siap premix, dah siap hancur. So meaning that kita just tuang sahaja kan. Tapi still, macam aku belajar sebelum ni, untuk kita, macam aku belajar untuk enjin Toyota, enjin Jepun lah, senang cerita, kita kena tambah air. Lepas tu biarkan, kita jangan tutup reservoir, biarkan sampai kipas jalan. Air kurang, kita top up air sampai level dia cukup. Itu untuk kereta Jepun lah. Tapi yang macam ni, ini tak ada bleeding point. So aku tak pasti macam mana dia punya bleeding point untuk kita nak dapatkan accurate level untuk coolant system ni. Nampak? Dia punya respon guys, itu baru sikit je guys. Itu baru sikit je aku tekan. Layan lah satu lap je. Satu lap lagi. Cukup tak? Aku rasa nanti aku nak letak mic lah kat belakang. Letak mic dekat exhaust tu, dan nak dengar dia punya pure sound. Pum pum. Okay guys, back to the studio. So now jom kita figure out location coolant sensor untuk kereta aku. Dia ada tunjukkan ada dua coolant sensor yang dekat enjin aku, which is dekat bahagian thermostat dan juga dekat bahagian radiator hose. Ada dua sensor yang aku rasa aku boleh finger cross sama ada pernah tukar ataupun tak pernah tukar. Gonna wrap this video right here. Thank you so much for watching. Pastikan korang subscribe, like, comment dan share untuk konten-konten yang akan datang. Peace out. I see you guys in the next episode.